Okey, seterusnya hari ni kita nak buat cekodok pisang. Cekodok pisang. Orang Kelantan panggil jeput pisang. Ni kita sudah dikisar, mana kita koyok apa semua. Kita letak dalam bekas. Kita lanyik-lanyik ke biar sampai sebati. Ni pisang, kita guna pisang jelah lah. Sebab pisang kapas susah nak dapat, kita guna ke pisang jelah lah. Yo jeput pisang ni ataupun cekodok lagi banyak pisang, lagi sedap. Biasa diguna ni kita guna koyok tadi, kita guna sekilo. Gandum sekilo, pisang sekilo, gula biasa diguna setengah kilo. Bak yo pisang ni kadang-kadang dia kena gula kena sebati lah. Baru puas hati makan. Ni sudah kisar, ni yang sudah kisar. Yang ni boleh koyok lagi. Mana kita guna pisang ni sekilo. Sekilo sehari kita guna pisang. Ni cekodok odi. Memang puas hati, memang sedap. Cekodok odi. Mana kita guna banyak. Kita kena perak dulu lah. Biasa diperak lebih kurang ni pukul 10. Pukul 10 odi. Sudah pukul 1 baru kita goreng. Odi suka guna perak lebih lama. Sebab cekodok ni ataupun jeput pisang, dia kena perak lebih lama lagi sedap. Berapa hati makan, kita goreng pun sedap. Goreng baru kata goreng bulat-bulat molek. Tu dia.